Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini hari 20 hari bulan 12. Seperti biasalah, super skala. Kita start dulu dengan goreng bawang. Okey, kalau setara ni memang comel dah. Memang perfecto kata, 100%. After that, we put black pepper sauce. Orang kan cakap Inggeris, mu tahu lah. After we put black pepper sauce, we mix. Kacau-kacau dia. And then we put in the container. Baik, lulus. Okay, hari ini 20 hari bulan 12. Kedai buka macam biasa. Okay, kepada apa ni, follow baru. Ni menu kita Beef Homemade Burger XL 190 gram RM9.5 je. Kita ada yang saiz XL dengan saiz biasa. Saiz biasa RM7.4 je. Ni Zinger XL RM9. Memang besar. Zinger XL ni memang besar. Lebih kurang saiz tapak tangan aku besar sikit, ada tapak tangan aku Lepas tu ni cheese stick. Kita guna roti sausage. Kita letak daging risau dengan bawang goreng dalam. Tu ni barang marah keli kawan dekat Dahmish Cabin ni. Trio burger. Kita ada 3 patty dalam. Bawah kata kita letak ayam grey, tengah kita letak daging smash, atas kali kita letak crispy zinger, ayam crispy. Set ni dia sekali dengan fresh ataupun wedge. Kalau single set ni single patty, double set ni maksudnya di double patty set sekali dengan fresh ataupun wedge. Burger Ramly biasa pun ada kau. Dan tortilla pun ada kau. Tortilla ayam crispy dengan tortilla smoky chick. Tortilla smoky chick ni tortilla ayam grey lah. Lokasi cabin kita ni, saya mau perasan dekat Merbau Patohnya ada satu kedai ni. Nama kedai ni Planet Tom Yum. Sekejap aku tunjuk. Saya mau nampak Planet Tom Yum. Okay, ni kedai Planet Tom Yum. Kedai aku betul-betul depan kedai dia. Tu cabin. Okey. Ni pukul 5.52. Pukul 6 boleh dah start order. Okey, jemput singgah belaka dah. Baik, terima kasih banyak belaka. Assalamualaikum.